Ini kita ada sebiji Lion G1 macam kita beli dekat GGR Kita beli dekat GGR. Okey, ni kita nak proses. Kita nak tunjuk step macam mana kita nak pasang lampu minion. Aku pun tak pernah buka lagi ni, first time buka. So korang remove your screw ni. Remove your screw ni, korang tarik casing ni. Kup, dia akan keluar macam ni seketul. Dia akan keluar seketul. Dia ada satu wire je untuk lampu besar ni. Okey. Material plastik. So hati-hati. Skru dia 8 biji je saya ingat. So sekarang ni aku tengah fikir macam mana nak looping wire untuk bawa lampu minion tu. Tak tahu yang dia orang buat macam mana, tapi kita boleh buat juga. Kita boleh DIY je. Nanti aku tunjuk salah satu macam mana dia punya. Oh, sebab apa kita kan keselamatan diutamakan. Okey, buka switch. Okey, lampu ni menyala. Nanti korang soket lampu original tu dekat sini tanpa potong-potong wire. Pam, settle masalah. Yang ni kalau susun, yang ni kalau letak gam tu, gam yang macam lilin, macam pistol lilin, piap, dia keras nanti. Pop. Cukup, tak payah usik-usik dah. Tak payah balut-balut pakai selotip, tak payah. Lepas tu yang ni korang tebuk lubang dia siap-siap. Korang tebuk lubang dia siap-siap. Okey. Korang tebuk siap-siap kat sini ha. Korang setting lah tinggi mana korang nak. Yang ni korang pakai lah kabel tie, ikat yang Lepas tu masuk balik slot dia. Nanti aku tunjukkan video finishing dia. Okay guys, thank you. Okay, sekarang proses untuk tebuk kita kena ukur betul-betul. Lepas tu kita tebuk. Tebuk so kena santai lah sebab dia punya material ni nipis. Apa yang korang tengah tengok sekarang ni, kita tengah proses pasang lampu minion dekat Lion G1. Proses tebuk, ukur-mengukur ni korang kena bagi dekat orang yang mahir. Kalau korang tak mahir, jangan ukur-ukur sendiri, takut tak smart. Lagipun benda ni dia tak ada jual lagi aftermarket. Kalau ada jual, korang boleh tebuk suka hati, pecah pun boleh beli baru. Ni belum ada jual lagi aftermarket dia punya set ni. So kita kena upah orang yang berkemahiran. Kalau nak DIY sini pun boleh, terpulang untung korang. Tapi saya lebih prefer bagi yang pakar lah untuk buat pengukuran yang lebih tepat, supaya tak ada banyak lubang yang tertebuk macam kat dinding rumah kita. Salah pasang frame tu. Betul atau betul? Okay, nanti saya akan sharekan pemasangan dan wiring pada motor kita. Okay, dah siap pasang. Pemasangan ni macam ni saja. Pak skru belakang kena tepat. Tengok tak ada lubang lebih Tak ada lubang lebih. Ngam-ngam. Ukur pakai kaliper. Okey. Okay, jom kita pergi pasang dekat motor. Jom kita pasang kat motor. Okey guys, lampu ni korang tak payah potong wire, tak payah apa. Kita boleh cakap dia PNP. Okey, tengok tu. Dia pergi kat mana? Lampu minion ni, kabel yang merah dengan coklat pergi dekat warna biru. Hijau dengan hitam pergi dekat warna hitam. Dia akan jadi macam ni guys. Bila korang buka lampu tinggi je, baru dia nyala, tengok. Korang tutup lampu tinggi, dia off. Jadi dekat sini dah ada switch. Korang tak payah tebuk dah buat switch universal. Dapat tak dapat. Untuk pemasangan lampu minion dah selesai tanpa buat pemotongan wire. Tutorial dia saya dah setelkan tadi. Kalau korang takut-takut, ragu-ragu, boleh datang mana sekitar Negeri Sembilan, Jelebu, Kuala Pilah. Kalau tak ada pomen-pomen nak main custom, banyak bengkel tolak, korang boleh datang dekat sini, Kampung Sawah, Port Dickson. Okay. Aku akan sertakan nombor telefon brother ni untuk korang book appointment untuk buat apa yang korang nak. Korang nak custom apa pun tak kisah.
Selalu sweet arm bila kita beli aftermarket, dia punya bracket caliper ni tak boleh kan. Nak kena beli asing, ada yang tak jual. Sini boleh custom, sini boleh buat. Nanti kita punya sweet arm sampai, kita akan tunjuk. So motor ni, kita buat lampu minion, switch dia, kita on, lampu besar menyala, biasa. Tapi lampu minion tak menyala. Tak perlu buat tambahan switch off on universal. Kita hanya pakai switch lampu tinggi, lampu rendah. So buka lampu tinggi, dia akan menyala. Buka lampu rendah, dia tutup. So kat sini korang dah ada penjimatan. Tak mahal pun kos buat ni, kau jangan risau. Janji ada keberanian dia nak hantar motor dekat sini. Okay. Next step, kita akan tukar handle dengan handlebar ni. Lepas tu kita akan buat sweet arm. Untuk aksesoris lah. Untuk kelajuan saya tak tahu. Saya belum buat kelajuan lagi. Kita hanya buat aksesoris untuk cantik-cantik lagi. Okay guys. Thank you for watching guys.